Hampir 2 bulan kami tidak berkemping. Kali ini kami kembali berkemping. Tempat yang kami tuju kali ini di Tanjung Malim, Forest Accent sekali lagi. Tempat ini seakan memikat kami dengan keindahan dan kecantikan campsite-nya dan juga dengan kelengkapan fasiliti yang disediakan oleh CEO. Saksikan pengalaman kami yang kami akan kongsikan sepanjang berkemping kali ini. Okay, Assalamualaikum. What's up guys? Kita akan camping lagi hari ni, tapi kita berdua je hari ni. Kita akan bercamping di Forest Accent Tanjung Malim. Lagi sekali, tapi first time untuk dia. So, check it out. Hai semua, aku Malishan. Welcome to my channel. Dalam episod camp vlog kali ini, aku akan pergi ke Forest Accent Tanjung Malim sekali lagi. Kali ini, aku akan bersama Faizal sekeluarga untuk berkemping di sana selama 2 hari dan 1 malam. Seawal 7.30 pagi, kami dah bergerak daripada Puncak Alam menuju ke Tanjung Malim. Ia akan mengambil masa lebih kurang sejam untuk kami sampai ke Tanjung Malim. Campsite hanya mengambil masa dalam 5 ke 8 minit untuk sampai daripada Susul keluar Tanjung Malim. Untuk sampai ke campsite, kita akan mengikut jalan kampung dan sedikit tidak rata, tetapi masih sesuai untuk dilalui oleh semua kenderaan. Kita pergi tengok tapak dulu. Ini dia tapak G01 dengan G02. Ha? Ni G02 ni. Sebelah dia. So aku kat sini lah. Ni tali aku. Ni tali aku, ni tali kau. Mana tadi? Ni tali. Oh, dah mana tu? Oh, okey. Oh, sini boleh mandi juga kan? Apa ni? Sini boleh mandi. Kita ada shower lah. Sini ada shower. Dari mana? Kalau hujung sana tu kering lah. Kalau nak air turun tu agak macam nak tu. Naik dulu kan. Apa-apa kita orang dekat sini. Okey. Okey. Sampai je kami di campsite, kami telah disambut oleh pembantu CEO. Kami diberikan penerangan serba sedikit tentang peraturan campsite dan juga fasiliti yang disediakan di sini. Selepas ditunjukkan di mana lokasi tapak kami, jom kita mula pasang kemah. Seperti biasa, aku akan pasang dom dulu sebelum aku pasang kemah. Dom yang aku gunakan dari brand Shine Trip dan kemah yang aku gunakan daripada Black Dog Canting 6.8. Ini kali kelima kami berkemping menggunakan kemah ini. So far kemah ni masih okey dan tak ada bocor lagi.
Momen indah yang dirakam masa kita berkemping adalah kegembiraan daripada anak-anak. Penat dan lelah ketika memasang kemah hilang apabila melihat kegembiraan di muka mereka. Baru lepas pasang kemah kita, alright, dah sampai dekat Forest Accent Tanjung Malim. So sekarang kita baru lepas setup kita punya kemah. So kali ni aku dengan Pejal dia pergi berdua, yang lain tak dapat pergi. So Pejal first time, so kita akan bawa dia tengok apa yang best kat sini nanti. Alright. Kejap aku pergi beli ais sekejap. Memandangkan CEO kata start minggu ni, hari ni berapa bulan, hari ni 25 bulan, dia kata start minggu ni dah tak sediakan ais kat dalam campsite. So kita kena keluar pergi beli ais. Okay, kita dah beli ais. Kita beli air mineral sekali dengan minyak masak. Kita lupa nak bawa tadi. Okay. Beli apa tu? Kuih. Hai.
Okey, dah beli ais. Kita dah siap beli. Jom kita balik. Okay, on the side. Keindahan alam ciptaan Tuhan amat tidak ternilai rasanya apabila kita tahu rasa menikmati dan bersyukur. Momen-momen indah sebegini rasanya tidak cukup kalau dirakam menggunakan kamera sahaja. Kita juga perlu tahu merakam dengan mencipta lebih kenangan bersama keluarga. Masa ni anak-anak dah tak sabar nak mandi sungai. Jadi jom kita pergi mandi sungai. Okey, nak sekali pergi. Sebelum tu, jom kita refreshkan diri kita dengan makan aiskrim dulu. Pakcik-pakcik penjual aiskrim ni selalunya ada kat sini sentiasa. Ada apa dah? Ada apa? Yang mangkuk ada, mangkuk. Bagi satu mangkuk. Kali ni kami ambil tapak gravel. Jadi agak jauh daripada sungai. Tapi tak adalah jauh sangat. Jalan kaki cuma dalam 3 ke 5 minit sahaja. Okey. Nak pergi sungai. Ha? Air menderas lah. Ha. Tubing best. Ha. Tak ada sini. Kita mandi sungai pula. Sungai dia air laju sikit. Memang kena pakai selipar sebab banyak batu. Air je tak beras lah. Jadi siapa yang bawa anak-anak semua kena pantau lah. Nyaman betul. Hari ni tak hujan, alhamdulillah. So panas pun tak panas juga. Dia redup je. Jadi memang best lah. Dapat mandi sungai. Tenang hari ni air. So yang dekat sana tu diorang baru buat lepas diorang banjir hari tu. Tengok. Diorang buat tebing tinggi kan. Sini pun dah tinggi kan. Sebab itu diorang kata ada naik air. Masa bulan 9 hari tu lah. So tak juga ada orang buat untuk keselamatan camper. Okay. So CEO memang jaga elok lah tempat dia. Kalau tengok dia buat sampai simen. Kata belah sini pun nak simen kot, tak siap lagi kot. Tak tahulah. Ada. Sini. Apa? Mari sini. Sini ada.
Masing-masing masa ni dah kelaparan selepas mandi sungai. Jadi kami pun goreng makanan-makanan ringan seperti farm fries dan hot dog. Masak apa tu? Nama dia ikan belis padui. Padui. Pukul 4 orang makan lah kita. 3 hari. Telur. Mana ada? Okey, selamat petang. Hampir pukul 5 kat sini. Ini keadaan petang kat sini. Duduk, tak hujan. Tapi hari ni pun cuaca tak ada berapa panas sangat. Dan tak hujan lah. Ni semua duduk. Vanilla. Kalah. Tak nak macam ni. Tak nak pergi camping dah lepas ni kalau macam ni. Kemang lembu malam ni. Lembu. Bye-bye. Okay, ni chef kita hari ni. Apa tu? Dia Daging lembu. lembu wagyu lah. Waklu. Waklu. So ini kita masak ni. Ni. Kita ada kambing, kita ada daging. Lemak kosong makan. Yalah. Kalau nasi lemak kosong makan nasi. Tak masak lain susu pun ni. Susu. Ni dah susu tu. Tak masak nasi susu yang besar. Kadang stok kan ni.
Selamat pagi. So hari kedua kat Forest Ascent. Kita bercamping kat sini. Pagi ni menikmati pemandangan sunrise. Sunrise ni mana? Alhamdulillah malam tadi cuaca pun baik, tak ada hujan. Okey. Semua tidur lena lah. Tak ada apa pun. So pagi ni kita nak pergi buat breakfast dulu, and then chill. Lepas tu kita start kemas. Hari ni hari last kita kat sini. Okey, puas hati. Ada. Okey. Bangun dah. Bye-bye. Nara ambil lagi. Itu dah maju. Kenangan ini akan kami semat dalam hati sampai bila-bila. Terima kasih kerana menonton hingga habis. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang.